Tapi problem dia adalah tempat ni selalu. Assalamualaikum, apa khabar semua? Okey, hari ni Yasin nak review sikit tentang homestay Alisha Imani dekat Tunjang Jitra. Basically homestay ni ini kali ke berapa, saya tak ingat kali ke berapa, tapi untuk homestay yang buat family day, dia sangat-sangat besar. Untuk Yasin dia sangat-sangat besar sebab kalau hampa tengok belah kiri ni, belah kiri sini homestay ada 2 bilik, boleh muat 8 orang. Kalau yang belah kanan sini cottage, dia ada katil queen sahaja. So untuk homestay tak silap sini 280, untuk cottage 180. So dari segi kolam pun boleh tengok, kolam dia luas sangat. Yang belah sini dia dalam sikit dekat dada Yasin, tapi yang belah sana memang cetek betul lah. Okey, dan dia ada dewan makan, lepas tu dan dia ada tempat permainan sikit, parking dia luas, lepas tu ada playground, ada tempat nak ambil gambar lawa lah. So kalau tanya Yasin, view waktu siang memang lawa sebab ada sawah padi, tapi mandangkan sekarang ni mereka dah angkat padi, so tak nampak lah kelebok-kelebok tu kan. So dia tak boleh nak nampak padi yang betul-betul yang hijau macam orang duk ni. Tapi mungkin waktu peak tu memang lagi lawa lah. So kalau personally kalau tanya Yasin, memang sangat puas hati, dia selesa. Bilik kemas banyak bilik, ada 6 cottage, 6 homestay. So bayangkan kalau hampa ada family, kalau ada family ramai ni memang tak ada masalah nak buat homestay. Tapi problem dia adalah tempat ni selalu penuh, so kena book awal. Itu saja kot. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.